Terima kasih yang bermasuk. So petani di AB Bikers ada program safety riding guys. Program safety riding. Okay, untuk tambah baik teknik ni lah, teknik pemanduan. Okay, Assalamualaikum guys. Dapat. Kita ada program safety riding di AP Bikers Gunung Lang guys. AP Bikers Gunung Lang guys. Yang mana yang berminat nanti boleh join. InsyaAllah akan datang. Yang mana yang berminat untuk kelas safety riding boleh join dengan AP Bikers. Okay, nampak? Petang ni kita dah masuk ke penghujung program bahagian braking system untuk brake berhalangan. Okay, so kita bersama dengan coach kita Syarul Tamin, okay, dengan tim-tim kita. Okay, yang lain ada di bawah kemah. Okay, yang mana yang berminat boleh join. Ini bukan lakonan, Pak. Ya, kita dalam live ah. Sekarang ni bau nampak apa nampak. Relax. Ready. Okey, baik. Kita sedang live untuk program safety riding. Brake berhalangan abang? Ya. Halangan dan membreak. Okey, halangan dan membreak ya. Sekali lagi. Tak confident. Tak confident abang? Bila kita tengok dapat kehadiran beberapa peserta pada hari ini, sebenarnya mereka ni boleh melakukan sesuatu yang terbaik sebenarnya. Tapi disebabkan teguran yang kita bagi pada hari ini, di mana kesilapan yang dia lakukan, insyaAllah saya yakin dan percaya mereka akan buat yang terbaik. Okay guys, kita ni biasa kadang-kadang dah naik motor ni dah kerap, tapi belum tentu lagi kita confident untuk macam ni lah. Yang tak sempat nak join nanti insyaAllah boleh join. Nanti kita buka lagi pendaftaran. Okay, kita open dah. Kita open program ni, kita open. Kita ada untuk skuter, kita ada Kapcai, kita ada Versys, ada Ninja 250. Okay, terima kasih teman-teman yang mana join. Boleh tap screen, boleh share. Okay. Kita berada di Gunung Lang guys. Kita berada di Gunung Lang. Program safety riding bersama AP Bikers guys. Dapat. Yang mana yang berminat, nanti insyaAllah kita boleh open lagi program-program macam ni. Sebab apa? Kita nak bagi kesedaran, kita nak bagi cara pemanduan yang baik. Kita nak bantu korang-korang untuk mengurangkan kadar kemalangan. Ada beberapa teknik yang kita ajar lah pada hari ni. Untuk petang ni dah nak habis dah. Untuk petang ni dah nak habis. Yang abang buat tadi macam lakonan. Boleh bang, boleh. Apa dia? Yang mana yang baru nak bermula pun tak ada masalah. Betul bang? Ada orang tanya yang baru berjinak dengan botol besar, boleh join tak? Okey, hari ini kita ada kehadiran peserta wanita daripada Ceras. Okey, so minta maaf sekali lagi bang. Okey, dia adalah baru sebulan setengah. Ya, dia menunggang motosikal, baru dapat lesen.
So hari ni dia datang untuk belajar sebenarnya. Dengan so dari apa yang kita bagi keterangan apa semua, nampaknya Alhamdulillah dia memang berjaya juga untuk mengendalikan motosikal walaupun pertama kali dengan 250cc Ninja Kawasaki. Okey bang, ada orang tanya motor cup boleh belajar tak? Boleh bang, tak ada masalah. Tu tengok motor cup tengah tunggu. Motor cup pun kita tak ada masalah. Abang nampak ya, hari ni kita ada kehadiran motor 125 Chris. Modern NAS Chris 125 ya. Motor cup pun boleh bang, tengok nampak. Motor cup. Alright. Okey, kalau tengok tadi kelajuan tu okey. Terima kasih yang mana yang baru join. Lokasi di Gunung Lang Ipoh guys. Lokasi Gunung Lang Ipoh. Terima kasih Syaril, terima kasih Azimah yang baru masuk guys. Tap screen, boleh share. Saya bukan nak tengok kau lalu-lalu. Okey, faham. So, tenaga pengajar kita adalah Syarul Nizam Tamin, bekas pelumba negara, MotoGP, Cup Prix Malaysia. Okey, kita bantu untuk penunggang-penunggang jalan raya untuk mendapatkan khidmat yang terbaik, pembelajaran yang terbaik. Ini adalah salah satu peserta menggunakan Kawasaki Ninja Kawasaki 250. Apa yang kita lihat, okey, peserta ni dapat mengelak halangan dengan begitu baik sekali daripada segi elemen body position ya. Okey, body position dan juga membrake dalam kawasan yang ditentukan. Memang mantap. Okey guys. Okey, mantap. Thank you. Okey, motor tengah jalan ni versus guys. Jalan ni versus guys. Dalam TikTok. Nampak kan ni? Nampak abang. Okey. Faham okey, baik. Tak apa lagi ni dan habis ni. Lagi kau boleh tak? Akan semua tengah tunggu Kakak mana tengah tunggu ke apa? Tunggu tak? Tengah ada tengah patang. Sekejap. Tunggu tak?
Okay, thank you yang mana yang baru masuk. Thank you. Okay, hari ni kita ada peserta wanita sekali. Peserta wanita sekali di tengah-tengah panas ni. Okay, kita belajar kelas safety riding guys. Bukan safety riding ni bukan yang untuk orang yang tak pandai bawa motor. Ni yang dah ada lesen. Sekali lagi untuk kita petikatkan lagi cara pemanduan. Memang cuaca panas kan, tapi tak apa, kami hadir dengan yang terbaik. Kenapa tak boleh? Sebabnya apa tahu? Saya bagi tahu abang. Sebabnya abang tak cukup lagi. Kena laju sikit baru abang boleh buat pergerakan. Okay? Bila abang terlalu slow macam nothing. Faham? Okey, abang cuba sekali lagi. Tak saya juga ada. Okey. Thank you yang mana masuk, yang bagi love. Okay, so kita di program safety riding guys. Nampak abang skuter. Okey. Nampak. Bila abang dengan kelajuan yang macam tu, tapi abang dapat mengelakkan kiri dan kanan. Tetap. Live ke? Tengah live. Oh, tengah fly. Masuk dia pakai tangan ya, nampak di highway tadi ya. Wow, Superman pakai tangan. Nampak? Tapi je kenapa awak masih tak nampak dia? Ni peserta wanita yang join kita punya safety riding guys. Ya. Memang terbaik. Saya cakap terus terang, saya bukan nak bodoh kau. Tidak. Okey, right, sekali lagi. Lagi sikit. Okey, right. Tadi Ya, Syarul Nizam boy. Gerak apa nama? Ya. Ni kita. Ni program safety riding. Ya, Jason dah. Okay, mantap Jason. Ya, bang, Jan Rasta. Syarul Nizam boy ke tu? Ya. Bang, bagi ni orang panggil nama bang. ya, memang betul. Okey, kalau waktu dulu lah banyak orang gelarkan boy. Right, boy. Boy masih aktif. Ini lagi lah. Saya tak puas hati. Okey, come on. Ria sikit. Memang boy. Fitri Arsyad. Program safety riding bang. Kita upgrade cara skill pemanduan. Gerak cilok ke? Ya, gerak cilok. Yang ni untuk bahagian brake apa? Berhalangan. Brake berhalangan. Okey guys, hari ni kita ada peserta wanita guys. Di mana permulaan tadi pada pertandingan yang pertama, kedua, ketiga dan masuk pertandingan yang keempat cemerlang. Okey, mengelak dan juga membrake. Okey, Liza daripada Ceras. Okey Liza. Wow, padu. Baik. Thank you. So guys, yang mana yang nak upgrade skill? Okay, yang ada big bike SBK Touring. Thank you. The last time Okay, thank you. Thank you Jason. Alah, mati pula. So program ni adalah untuk kita nak upgrade skill Yang mana yang goyang-goyang, yang tak confident apa semua. Barulah dia nampak sikit pergerakan dia, tak adalah macam buat lagu tadi abang buat macam nak berlakon je kan. Jangan. Ni anak Penang, anak hantu ni. Penang ni kalau orang lama dulu dia kata anak hantu. Okey, baik. Terima kasih. Nampak macam mudah bang. Mudah je, tapi di jalan rasa lain.